Nah, aduh, ngomel lagi. Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita turun ke pantai Bagalarang lagi. Kita nak melihat hasil rawai sembilang pula. Kali ni kita pasang di atas paluh lah, atas paluh geng. Kita cuba di atas paluh pula. Mudahan ada rezeki lah. Kita kali ni dia pasang ke atas malam tadi. Kita tengok di waktu petang ni, mudahan ada rezeki lah. Okey, air pun dah kesurut. Kita teruskanlah dengan aktiviti kita petang ni, mudahan ada rezeki je. Okay, jom kita bergerak menuju sana lah. Kita dah sampai ke spot rawai. Nampaknya cuaca dah nak hujan ni. Cepatlah. Nampaknya dah nak hujan. Tak, sini dah tak ada bergoyang-goyang. Tak ada bergoyang ni. Elok je berenang, steady je. Ya, sampai bergoyang. Tak ada. Wah, kosong. Hebat umpan ni, habis. Ini baru penangan menghabiskan umpan. Tak ada langsung. Pergerakan sembilang pun tak ada. Umpan leceh. Barang yang pertama kosong. Tak tahu yang angkat ni hujung-hujung, rezeki hujung-hujung ataupun hujung-hujung. Tengoklah, seekor je, seekor sahaja. Diberi rezekinya seekor sahaja. Kena sedikit je ke? Angkat dia. Seekor je. Weh, cabut terus. Tak angkat, cabut pula. Cabut terus dari tu rawai. Okey. Sembilan yang pertama. Okey. Kita sambil buka macam ni lah, dia mata kail akan masuk ke sini. Kita tarik.
Ada tambahan seekor lagi lah. Saya separuh. Boleh tahan lah. Saya boleh tahan. Anggukkan dia. Oi. Oh. Tenang. Dia punya panas lain macam. Tengoklah rawai kita. Dia ni kak agresif sikit. Nak keluar juga dia. Okey. Okey. Yang kedua ada juga. Okey. Jangan risau pula, ada orang tarik ngisa ke. Kita rawai kat atas tu ada. Ini yang seterusnya. Tengok. Ada. Ada. Siku. Kan tak habis. Tak habis. Depan tu ada juga. Okey. Kita buka dulu lah. Ikan dulu. Okey, seterusnya. Ada seekor. Umpan tak habis kan? Cantik. Kalau merawai macam ni, umpan ada lagi. Yang cantik lah. Yang keempat. Lagi. Depan ikan apa? Umpan tak habis ke? Tak lawak. Tukang. Comel. Tukang. Dia ni memang ada. Umpan tak habis. Okey. Best, umpan ada lagi ke? Banyak lagi umpan. Okey. Terusnya. Adakah bergoyang? Bergoyang-goyang. Steady je. Tak ada yang melawan. Tak ada. Oi. Apa yang makan? Tak ada. Habis. Lecin. Segalanya lecin. Umpan kita lecin. Tak ada. Lecin. Tak ada. Wes. Sana ada seekor lah. Padu. Boleh lah. Seekor je. Seekor sahaja. Syukur lah.
Ada juga tambahan-tambahan. Okey. Okey, tak ada. Seekor sahaja. Cuaca pun dah gelap. Okey, jom. Seterusnya. Ada lagi. Okey, jumpa seterusnya. Ini yang paluh terakhir. Kita cuba tengok. Ada tak macam bergoyang-goyang. Tu dah condong semua ni. Tahu lah. Ni. Tak ada. Tu ada seekor. Ada nampak condong-condong dah. Angkat dia. Nak angguk dia. Saya gorgon lah. Padu. Comel. Ada juga. Merontak di depan, geng. Padu juga tu. Boleh tahan lah. Bertunjuk-tunjuk, tarik. Okey. Bertunjuk-tunjuk. Syukur lah. Ada tambahan-tambahan. Putih melepak. Mendagu dia, geng. Kalau dia dah mendagu, jangan payah. Okey. Di sini. Tak nampak ada air lagi. Sana tak ada. Bawa ke sini. Umpan habis di atas ni. Umpan licin. Sana dah gelap, geng. Cuaca dah gelap. Sempat ketak ni. Umpan habis. Habis umpan. Dah lama. Lama somel. Lama. Yang manis. Ada nekan lagi. Senyap. Macam ada nekan. Macam ada yang menekan-nekan. Seekor lah. Baik. Cabut. Dah cabut dari radar pula. Dah cabut, geng. Dah cabut dari ni. Dari rawai.
Habis dah. Tak ada dah. Tak ada kot. Keluar dari mata kail memang susah. Agak ada lagi. Dia punya tunggul ni merisaukan. Okey. Ada lagi siku. Ui. Depan pun ada lagi ke? Kita tarik. Okey, besar juga ni. Hilang. Ada seekor lagi. Tambahan. Tak besar lah. Okey. Dia punya ni. Okey. Jom. Tak ada lah sini. Dalam air dah tak ada. Kat hujung ni hujung. Ini hujung. Oi. Jauh lah. Tak ada. Tak ada lagi. Okey, jom pergi ke seterusnya lagi. Oi. Tak ada. Sampai sana tak ada. Wah. Sini hebat dia kat sini. Pancang tak ada. Pancang tak ada, disangkakan ada. Rupanya kosong. Ini kosong. Depan licin. Licin habis. Tengok apa sana. Tengok. Mana ada? Oi, ada seekor di depan. Ada seekor. Depan ada seekor lah. Seekor. Saya sedang-sedang. Tangguh dia. Kita nak tangguh dia, geng. Seekor je. Seekor sahajalah.
Tak ada yang tarik-tarik di depan. Okey. Seekor. Adalah tambahan-tambahan, geng. Ya. Apa yang ni? Tinggal yang terakhir lah, GP ni, geng. Okey. Okey, ini yang terakhir lah. Sebelah sana. Macam ada ikan. Belum macam belukang buat tu. Nah, tu. Bergoyang-goyang. Angkat dia ni. Belukang besar, belukang di depan. Terus geng. Kalau belukang kena macam ni lah, kek. Keras. Belukang. Wih. Okey. Angkat yang ni. Tengok. Oi, kosong sebelah sana. Okey. Orang di sini. Sana pusing. Oh, hujung ada. Ada seekor. Area sini mana tadi? Yang saya sepadu. Up. Oh, cabut. Tak ada. Syukur lah. Ada juga, geng. Angkat yang terakhir ni. Ada tak tambahan-tambahan? Kat. Macam tiada. Tak ada lagi. Oh, hujung. Kat pangkal betul tu. Kat betul-betul kat kayu betul. Pancang kayu ni. Sepertinya ada seekor belukang ke ataupun tidak tahulah. Oh, saya bilang ada lah. Ada. Oh. Okey. Yang terakhir lah. Hujung-hujung. Okey. Habis.
Okey geng. Aduh. Okey. Kita buka ni dulu. Okey. Okey geng. Nampaknya kita dah selesai dah melihat hasil rawai sembilan geng. Ada jugalah manis-manis geng. Nampaknya cuaca pun dah kena hujan. Kita sampai sini je lah. Kita nak tunjuk hasilnya geng. Berapa banyak kita ada dapat merawai kali ni geng. Okey. Seperti ini hasilnya geng. Boleh lah. Adalah ni geng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ekor lah. 14 ekor 9 14 ekor 9, seekor bertukang lah. Ini je lah hasil kita geng. Saiz pun padu-padu juga geng. Hidup lagi. Berperas lagi lah. Saiz 9 geng. Okey lah geng. Itu sajalah aktiviti kita petang ni, merawat sembilan di pantai Bagalalang. Bersyukur ada juga lah manis-manis geng. Saiz padu-padu jugalah. Okey, kita jumpa episod seterusnya geng. Okey, balik-balik kemas ikannya geng.